tahun lepas bulan 7 ada buat permit. Tapi sampai sekarang tak berjadi. Sambung permit. Semua total pembayaran 5,400. Semua settle bayar. 5,400. Kalau tak boleh buat, saya nak minta balik paspor dengan duit saya. Saya boleh sambungkan air. Tapi sampai sekarang diorang buat senang. Daripada company ni nanti dia akan tanya dari pihak lain. Dari pihak lain tu dia tak nak angkat call, tak nak jawab WhatsApp. Jabat dia di mana? Jabat dia ada dekat sini. Ini dipanggil majikan tumpang, betul? Betul. Majikan tumpang dari segi undang-undang Malaysia boleh ke tak boleh? Tak boleh. Namanya peraturan 39B. Salah guna permit. Salah guna permit ni maksud permit syarikat A kerja syarikat B. Itu dipanggil majikan tumpang. Di Malaysia tak ada istilah majikan tumpang. Bila kita pakai majikan tumpang ni sebenarnya dia ejen. Faham? Bila dia ejen, dia ada masalah. Untuk tahun pertama dapat RTK 2.0. Tahun kedua susah. Tahun ketiga lagi susah. Faham? Sebab majikan tumpang tak ada nombor satu asrama kerja. Betul tak? Yang kedua, majikan tumpang dia bagi tahu kat immigration alamat kerja A, tapi bila immigration pergi kat tempat alamat kerja A tu tak ada pekerja. Faham ke tak faham? Jadi apa Jabatan Immigration buat? Jabatan Immigration Malaysia senarai hitamkan syarikat tersebut. Kerana dia panggil permit A to B. Permit A to B ni tak boleh sebab apa? Pada undang-undang negara kita, permit bebas ni adalah eksploitasi. Eksploitasi menyebabkan negara Malaysia ni indeks pemerdagangan manusia jatuh daripada tahap 2 ke tahap 3, menyebabkan ekspor komoditi kita terjejas disebabkan isu eksploitasi tenaga kerja. Sebab itulah banyak di kalangan ejen suka tipu warga asing. Sebab dia tahu warga asing takut nak pergi buat laporan. Sebab itu warga asing ni jangan ditanya kepada dia pernah kena tipu tak dengan ejen. Tanya kat dia berapa kali dah kena tipu ejen. Banyak kali.